Kau tak pernah rasa sakit macam dia rasa, jadi kau diam. Engkau punya mulut tak payah nak cakap apa-apa Kau ingat dia suka sangat ke fikir pasal masa lepas? Kau ingat dia suka sangat fikir pasal benda yang dah jadi? Kau ingat seronok sangat ke fikiran kau ni tak boleh lari daripada apa yang jadi dulu? Kalau melupakan tu semudah ABC, kalau melupakan tu semudah petik jari, dia dah lama buat dah. Kalau dia boleh pergi operate otak dia untuk lupakan semua benda pasal kau, dia dah buat dah. Tak payah nak cakap macam dia tu tak ada apa-apa effort langsung untuk buat dia lupa apa benda yang dah berlaku pada diri dia. Kau tak berada dalam kasut dia. Kau tak lalu apa yang dia dah lalu. Kalau kau rasa hidup ni susah, sikit pun kesusahan dalam hidup kau tu tak sama macam apa yang dia dah lalui dah. Kau hanya pandai cakap. Kau tak jadi dia. Kau tak rasa apa yang dia rasa. Kalau dia boleh buang bahagian dalam otak dia tu untuk tak fikir pasal benda tu, dia dah buat dah. Tak payah tunggu kau marah, tak payah tunggu kau kecam, tak payah tunggu kau hina. Dia dah buat semua benda tu. Kau tahu tak? Kau ingat dia nak sangat ke? Kau ingat dia nak sangat fikir pasal benda tu ke? Pagi dia teruskan hidup dia. Malam dia bertahan untuk hidup untuk esok pula. Kau ingat dia tak penat ke? Kau tak payah cakap pasal penat lah. Kau tak payah cakap pasal penat. Kau tak payah cakap pasal jemu. Kau tak payah cakap pasal sakit. Semua dia dah lalui lah tanpa kau. Dia tak perlukan kau lah untuk sembuh. Dia tak perlukan kau pun untuk buat dia kuat. Dia kuat bukan sebab kau. Dia kuat sebab dia nak hidup, kau tahu tak? Dia nak hidup dengan bahagia. Kau ada ke, kau tak ada ke, dia tak pedulilah. Walau macam mana teruk overthinking dia sekalipun terhadap diri kau tak ada hak nak cakap apa-apa. Itu engkau yang cipta. Kalau kau rasa sekarang ni dia dah berubah jadi manusia yang teruk, itu engkau yang cipta. Kau kena ingat sebelum dia jadi macam tu, kau kena ingat macam mana dia dulu. Betapa baiknya dia dengan kau, betapa mulianya tempat kau, betapa melimpah ruahnya kasih sayang yang dia bagi pada kau. Kau balas dengan apa?